Untuk korang yang konten dia tu versatile, mic ni boleh ubah kepada 4 bentuk. Boleh buat handheld untuk interview, clip on untuk talking head, on camera kalau buat vlog, ataupun desktop mic untuk buat live. So boleh pakai dekat kamera, smartphone, iPad, tab, PC. So ini bunyi audio dalam situasi sebenar kalau korang gunakan mic ni dekat luar. Okay, dan sekarang ni aku 300 meter daripada kamera dan korang boleh tengok sekarang ni tengah hujan. Aku test pula wireless mic. Yang ni korang boleh clip ataupun magnet. Mic ni juga datang dengan noise cancellation. Satu button je korang boleh buang dengan AI. So sekarang ni hujan lebat mic sekarang tanpa noise reduction. Dan ini pula bila aku dah turn on dia punya noise reduction. Dan dengan mic yang kecil ni 7 gram je boleh pakai 6 jam. 30 jam total termasuk charging case. Kat belakang ni korang boleh charge dan ada LED indicator. Kat bawah ni ada receiver untuk korang connect dengan smartphone ataupun device lain dan boleh charge handphone sambil pakai mic. Korang juga boleh control mic ni pakai app Boya Central. Untuk kamera ada receiver untuk kamera dan stand yang dibagi ni boleh juga jadi cold shoe. So memang senang korang nak clip dekat kamera. Bagi aku package yang dia bagi berbaloi dengan harga. Tambah pula dengan AI dia banyak upgrade. Check it out guys.